Kerajaan negeri meraihkan semua agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan untuk bersama-sama meraihkan pengunjung yang datang ke Bazar Ikonik Ramadan di Bandar Hilir ni dengan kita membuat program mengacau 40 kawah dodol yang akan kita beri cuma kepada semua pengunjung yang datang. Jadi kemeriahan menyambut Syawal ini dilihat di Melaka ini amat menggembirakan kerana semua rakyat dapat menikmati daripada hasil kesepaduan dan kesatuan yang ada dalam negeri Melaka. Jadi kita tengok hari ini mereka berbuka di sini, mereka bekerjasama di sini dan kita memberikan apa hasil daripada program ini kepada pengunjung yang datang. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Melaka sentiasa menanti orang datang ke Melaka dan ada negeri lain, datanglah. Satu negeri saja, mana lagi? Melaka.